Lemak besarnya ikan. Tu dia jenis makan. Kedai ni. Tak tahulah, aku tengok dalam TikTok depa suruh mai try makan kat kedai ni. Nama dia kedai Marada. Marada Cafe and Restaurant. Ya. Marada Cafe and Restaurant. Ada aircon dalam ni. Jom kita tengok. Menu dia. Power tak power. Okey. Kapungkap. Okey, kita dah masuk dalam Marada. Wow, cantik ah dia punya restoran. Wow, aircon. Nice setup weh. Oh, ada lambretta. Oh, best. Sampai je nah. Oh. Habis ada yang lagi. Cik nah. Aku rasa kita kena basuh pinggan. Ui, restoran kelah ni. Oh, ada set lah. Oh, tak mahal sangat. Allah, 900 baht. Boleh ha. Okey, kita ambil set C lah. Ada ikan sekat 3 rasa, tom yum seafood, daging goreng marada, ayam goreng gajus, sayur campur, telur dadah, nasi putih 1400 baht je. Lebih kurang dalam 150-160 ringgit eh. Tu tambah apa satu lagi? Crispy fried chicken. 7 kupang dia nak kata. 7 ringgit. 70. Oh, dia punya mineral water pun kelah. Halal lah. Marada ni halal, jangan risau ah. Okey. Oh, tengok dia punya ais dengan dia punya gelas tu. Oh, kelah weh. Kelah oh. Ha? Tak mau. Oh, kelah tempat ni weh. Puas hati lah dengan harga je noh. Oh, harga tak mahal sangat. Okey lah ha. RM150. Oh, tempat kelah oh, macam makan di apa? Hotel bertaraf 5 bintang. Kami tak tukar duit. Bertaraf 5 bintang. Oh, tempat dia menarik kan. Pakai kad boleh. Alah. Di sini sebut nama Cik D 3 kali. Cik D. Depa bagi makan free lagi sebab kita buat review. Banyak cantik. Dah makan banyak dah kata. Okey, makanan kita sudah sampai. Besarnya telur ni. Hui, telur gajah apa ni? Besarnya. Hebatnya. Wow. Sayur campur dengan nasi dan tempat nak urut tom yum. Okey, tarik sana dulu. Sana. Ada lagi tak sampai? Tak sampai lagi sah, baru sampai dua menu. Okay, sudah sampai tom yum dia. Ayam tu tadi. Yang ni ayam crispy, ni tom yum dia. Ayam gajus ya. Terima kasih. Apa mau tak cerita apa? Lemak besarnya ikan. Tu dia jenis makan. Dia nak angkat laptop. Okey. Laptop tepi sikit mak. Mau tak tepi. Okey. Tu dia. Ni daging special Marada. Daging goreng Marada. Tu dia padu geng. Okay guys, jenuh nak makan ni guys. Kami 4 orang je tapi memang padu geng. 1000 apa? 1400 baht ya? 1400 baht. Memang murah geng. Tempat yang macam ni 1400 baht. Ada ikan besar lagu ni, tom yum, telur, ada daging Marada, lepas tu ada ayam apa? Goreng gajus ke apa? Sayur dengan tu. 1400 baht ya semua sekali dengan nasi, sekali dengan ayam mineral semua siap. Complete. Meletup. Jemput makan guys. Jangan lupa follow Cik D Dangang Langkawi.